Semalam ada yang tanya Pak Din tentang macam mana cara nak buat tebuk lubang dekat WeMate Jadi Pak Din ulang balik dekat video Pak Din yang lepas-lepas dulu, lama dah memang ada. Jadi ini Pak Din pasang WeMate lah ya. Pasal WeMate ni, yang ini pula ni kebetulan Pak Din beli satu ni tiba-tiba tak ada line ya. Bila tak ada line ni memang lambat lah sikit kerja dia Yang macam ni ada line lah ya. Yang ni. Jadi ada line macam ni, ada senang. Ni sekatu kaki antara sini, jadi dua. Jadi kita boleh tebuk dekat sini dan tebuk sebelah sana macam sebelah sana itulah ya. Ni. Yang ini dah ada line. Jadi senang pada tebuk kiri kanan je. Okey, tengok macam ni. Okey, jom kita tunjuk balik. Okey, mai. Yang penting bila pasang WeMate, pastikan ya kena pasak kayu ni hujung penghujung. Sebab bila panas, benda ni akan menyentap dan bila kita tanam pokok akan sengit, ditarik ya, menyentap. WeMate ni dia kalau terlalu panas jadi mengecut. Bila mengecut, pokok akan sengit kalau kita tak letak kayu ni. Jadi kena kayu ni dekat hujung penghujung kena letak kayu. Ni kayu lebih kurang macam inilah ya. Lebih kurang 2,5 kaki, 3 kaki kayu dia. Ni kayu dia. Bayangkan dah kita ketuk ya, tebuk dan kita pacak je kat dalam ni. Kemudian kita boleh guna batu bata tepi-tepi ataupun kita boleh guna besi ya. Untuk selisih antara WeMate ke WeMate atau tepi-tepi ni kita boleh pasang besi ya. Macam ni. Ambil tukul, kita tukul je lah ya. Tengok macam ni. Okey. Pak Din pakai ni je. Alright. Okey. Okey, paku yang plastik tu boleh pakai, tapi kadang-kadang angin terlalu kuat. Ini tempat Pak Din ni kadang kalau terlalu kuat, kadang-kadang dia tercabut. Jadi Pak Din guna yang besi ni ya. Yang besi ni tahan. Pak Din guna batu dan juga besi lah, antara dua ya. Jadi sebahagian silang-silang tu kita letak besi lah. Okey, yang ini Pak Din nak tunjuk cara tebuk lubang Macam Pak Din ni, Pak Din ada dua saiz ini. Satu yang ini 15 inci, Pak Din dah ukur 15 inci ataupun yang sekaki, satu kaki sebelah-sebelah. Bata-bata yang ada kat sini kebanyakannya Pak Din gunakan untuk satu kaki lah. Untuk tahun ni banyak satu kaki, kemudian ada yang 15 inci sebab Pak Din nakkan pembenihan yang anak benih yang lebih, jadi perlukan induk lebih lah. Kita akan cuba adjust pada pembajaan supaya buah boleh dapat 2 kilo lah. Kita tengok nantilah macam mana ya. Tapi insyaAllah kalau kita buat yang terbaik, InsyaAllah hasil dia terbaik. Okey, tengok ni tengah-tengah kita letak tengah-tengah agak-agak ya. Antara ini batasnya lebar 3 kaki ya. Jadi Pak Din pun kadang-kadang nak agak pun susah sebab ni tak ada line. Jadi okey kita hujung penghujung kita agak sini. Dia bermula daripada sini ya. Pak Din buat macam ni ya, potong ya. Okey, potong macam ni. Itu je cara dia ya. Tengok ni ya, dia ada garis. Lepas tu kita agak lah ya. Okey. Okey, macam tu ya. Pada ada sedikit lah untuk tajamkan ni ada batu pengasah ya. Jadi leceh sikit lah, lambat sikit lah sebab ni tak ada garis ya. Tak ada garis ni ada masalah sikit lah. Tapi agak-agak lah insyaAllah yang mana kita boleh agak lurus sikit pun okey lah ya. Okey, tengok. Macam tu je Pak Din tak tebuk pakai arang. Dia ada juga alat-alat yang pakai arang tu, boleh pakai. Tapi Pak Din lebih suka pakai macam ni lah. Tengok, ini dah sebab kita tengok je yang ujung tu ya. Sebab kita sekal tu je. Lepas tu kita agak lah ya. Sini Pak Din buat je Okey. Anggaran tengok yang sebelah tu. Okey, yang ini yang ada line Line ni bermakna dia menunjukkan ini satu kaki, ini satu kaki, 2 kaki lah ya. Jadi kita boleh suka lah. Tengok macam ni. Hujung-hujung mesti kena letak kayu. Nampak? Pak Din dah tulis satu kaki. Pak Din biasanya. Okey, tengok. Pak Din akan potong area sini. Ya. Okey, dalam dia lah sikit. Okey, macam ni. Tengok. Tengok sini ya. Ya. Tengok. Ukuran tu kita tengok lah mata kita Ukuran dia. Kemudian ni. Okey. Situ je. Ya. Okey. Benih yang sampai pun tak besar sangat. Jadi cukuplah ukur lilit macam ni Kita buat T je, senang. Okey. Okey, ini ada line, tengok. Jadi kau agak-agak ya. Kita follow je macam ni. Okey. Okey, tengok. Alright. Itu je tak payah bening-bening. Okey. 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 Alright. Tengok.